Assalamualaikum warahmatullahi. Katakanlah aku berpuasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa baginda Nabi SAW sabda, puasa adalah perisai daripada perbuatan dosa. Apabila seseorang di antara kamu berpuasa, maka janganlah sama ada dari segi perbuatan ataupun percakapan dia melakukan perkara keji, dan janganlah dia melakukan perbuatan orang jahil. Sekiranya seseorang mengajaknya bertengkar atau menghinanya, maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku berpuasa. Sesungguhnya aku berpuasa. Pengajaran hadis. Puasa diibaratkan seperti perisai yang menyelamatkan orang yang berpuasa dari melakukan sebarang maksiat dan dosa-dosa besar, kerana maksiat itu akan menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka Jahannam.